jadi ada 3 nombor di sini. Saya nak kamu binakan satu nombor paling besar. Boleh? Boleh. Okey, saya nak kamu salin soalan ni dalam buku kamu. Saya beri masa 5 minit untuk jawab. Mulakan jawab sekarang. Tak faham lah. Macam mana nak jawab soalan ni? Amar, kau kenapa ni? Aku tak faham cara nak jawab soalan ni. Kau tak faham? Cuba kau guna aplikasi pembelajaran ni. Apa nama aplikasi pembelajaran ni? Nama aplikasi pembelajaran ni Pandai. Pandai. Boleh terangkan tak cara nak guna dia? Okay. Kau nak tanya soalan kan? Kau nampak robot kat tepi ni. Kau tekan. Nanti ada butang Ask Board. Kau tekan Ask Board. Lepas tu nanti kau tanyalah soalan apa yang kau nak tanya. Oh. Wah, senangnya nak belajar guna teknologi macam ni. Ada soalan je tanya. Ada soalan je tanya. Yang susah pun boleh jadi senang. Betul jawapan awak, Amar. Baguslah. Terima kasih, cikgu. Teknologi ni lah yang bantu saya, cikgu. Seiring dengan arus kemodenan, teknologi maklumat hadir sebagai jambatan menghubungkan manusia dengan lautan ilmu tanpa sempadan. Di hujung jari, maklumat digapai, pengetahuan diperkasa. Generasi hari ini bukan sekadar pengguna teknologi tetapi peneraju masa hadapan. Dengan ilmu di hati dan teknologi di tangan, mereka mampu mencipta, meneroka dan membawa perubahan yang bermakna. Namun, kecanggihan tanpa panduan nilai ibarat kapal tanpa arah. Ilmu yang berteraskan iman dan akhlak menjadi kompas memastikan teknologi dimanfaatkan ke jalan kebaikan. Kawan-kawan dah tengok kan video tadi? Jom kita cari monster untuk kita kejar. Stop. Apa teknologi yang awak guna untuk belajar? Oh, hebat. Nak hadiah. Sama-sama. Awak guna teknologi apa untuk belajar? Saya guna telefon bimbit dan aplikasi Pandai untuk belajar dalam talian. RM5 tak awak? Itu terima kasih. Kejap. Apa teknologi yang awak guna untuk belajar? Oh, saya guna Pandai dalam iPad saya. Awak pula? Saya guna PC saya untuk mencari maklumat pelajaran. Nah, RM2 tak awak dia. Betul. Terima kasih. Sama. Boleh puan kongsikan harapan puan terhadap anak didik SK Bandar Tasik Kusuma dalam menguasai ilmu dan teknologi? Okey, baik. Sebagai seorang guru besar, harapan saya terhadap anak-anak didik SK Bandar Tasik Kusuma ini dapat menguasai ilmu pengetahuan dengan cemerlang serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, beretika dan juga berkesan dalam pembelajaran seharian. Anak-anak ni perlu menjadi generasi yang celik ilmu, berfikiran kritis dan kreatif serta berinovatif agar mampu bersaing dalam dunia yang semakin mencabar ini. Oleh itu, inilah gabungan yang melahirkan generasi berdaya saing, berakhlak mulia dan bersedia mencorak masa depan dunia. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi.